Suasana hari ni pun best sangat dan semua ustaz-ustaz pun semua fun lah, seronok lah. Mari sempurnakan solat. Kita buat sendiri depan ustaz-ustaz yang membimbing kita lah. Kita siap bawa pembaris untuk cek agak macam mana kaki kita. Lepas tu bila rukuk tu tangan tu betul ke tak sentuh. Menyokong program-program macam ni untuk kita lebih tahu menyempurnakan solat kita dan untuk berintegriti masa bertugas. Ngaji global, kita belajar solat sempurna. Lebih disiplin, menjadi seorang pekerja yang lebih baik. Dia itu bezanya program tajuk dia integriti tu, tajuk tu penghayatan solat tu dikaitkan dengan integriti. Ngaji global, jadikan Al-Quran sebab. Pada mulanya kami anggap bengkel solat ni hanyalah bengkel solat yang biasa-biasa, tetapi sebenarnya ia amat luar biasa. Dia tanya soalan, kita jawab. So it's very interactive and I terima kasih kepada pihak integriti dan pihak HR Sigit Corporation sebab anjurkan program macam ni, sebab before ni tak pernah lagi ada program yang berkaitan dengan yang macam ni lah. Saya berharap dapat diteruskan lebih ramai staff dan department-department yang lain yang akan join lah. Okay.